Assalamualaikum, selamat datang ke Penang. Hari ni kita orang dekat SMPL Penang, leg pertama. Kita nak kenal siapa nama gadis ini, cik. Wah. Hai, saya Nat. Saya player untuk tim Buaya Darat pada hari ini. Dan saya menetap di Penang. Yang bermain paintball dalam kategori Mechanical Open. untuk konten Gear Up kali ni, macam biasa lah, kita nak tunjuk dekat public apa paintballer pakai untuk main paintball, especially dalam kompetitif paintball. Sebelum kita pergi kepada gear yang sis pakai ni, berapa tahun dah main paintball? Saya main 13 tahun. Oh, 13 tahun. Start dengan tim UiTM Kedah Paintballer. So dekat situ antara UiTM yang aktif yang hantar tim ke World Cup Asia dekat Langkawi dulu. Wah, 13 tahun ni orang perempuan main paintball. Orang lelaki takkan tak nak main paintball kan? Okay, so sekarang ni kita mula daripada bawah. Sis pakai kasut apa sis? Brand Nike, tapi memang tahan rasa. Dia jenis yang boot punya, spike boot punya. Okay. Boot. Kita pakai seluar. Seluar ni saya DIY sendiri. DIY? Kita beli yang basic, seluar scrambler lah. Yang pemotoran punya kan. So kita tambah padding sendiri sebab saya tailor. So saya jahit sendiri. Oh, tailor. JC kami custom sendiri dengan tim. Tak mahal pun. Dalam RM50 boleh dapat dah sublimation. So ada nama, ada nombor. Jersey ni ada brand ke tak ada? Yang ni tak ada brand. So just randomly pick dekat mana-mana kedai ataupun dekat online shopping lah. Maksudnya kita custom design sendiri, lepas tu kita hantar ke kilang lah untuk sublimation. So yang ni yang budget punya, kita ada yang standard untuk jersey paintball, dia ada banyak material lah. So biasa costing satu lebih ke atas lah. Okay, ni jersey. Sekarang ni dekat kepala, ada pakai headband. Ya, saya pakai headband. Yang ni saya punya sendiri. Headband songket, saya custom sendiri . Dia ada sulam. Songket guys, main paintball pakai songket. Ya, sebab yang ramai yang minat untuk yang traditional punya custom kan. Kita ada local brand kita sendiri juga. Saya ada booth saya kat sana. Kita ada buat yang custom product accessory paintball juga. Head wrap tak pakai. Saya pakai yang sendiri punya untuk tudung, untuk muslimah punya. Oh, muslimah pun boleh main paintball. Ni antara sukan yang sangat menutup aurat. Atas sampai bawah semua dia tutup. Okay, face mask? Okay, face mask ni dia jenama Bunker King. Saya beli 600 setengah lah. Sis pakai harness jenis? Harness Bunker King juga. Harness Bunker King 1, 2, 3, 4. 4 additional 1, 2, 3, 4, 5. 4 campur 5, mana 9 slot. Dalam ni kita ada pot. Dan dalam ni kita ada pellet lah. Nak tahu pellet? Ni pellet. Bukan peluru pellet. Kita panggil pellet. Dalam ni ada minyak ada. Seterusnya kita pergi kepada marker. Ini orang kata main menu. Ini saya beli second hand je. Eclipse Geo 3.5. Special edition lah. Yang ni Ryan Greenspan lah. Ryan Greenspan. Kalau korang nak tahu siapa Ryan Greenspan, legendary player daripada Alamak, saya pun lupa. daripada Dynasty, San Diego Dynasty. Ya. Loader yang ni HK Army. Perfect. Yo. Tangki 68 cubic inch. Yo, saya pun tak ingat lah. 68 direct daripada Ninja Ultralight. Peresok. HK Army. Okay, dalam pula. Padding dalam. Pakai okay, kita pakai elbow pad saya daripada TGI. Knee pad ada pakai? Knee pad saya tak pakai, saya custom padding ni. Sis nak dah share semua apa yang dia pakai. So guys, orang perempuan main paintball, takkan nak bagi alasan apa lagi. Kita memang memerlukan player paintball wanita dekat Malaysia ni. So chances untuk kita ke overseas, untuk kita nak main liga dekat Paris tu tinggi. Kita memerlukan player paintball wanita dunia dekat dalam Malaysia ni. Orang perempuan, kalau korang nak main overseas, chances korang lagi tinggi daripada orang lelaki macam kita orang ni. Rebutkan peluang ni. Wanita Muslim, perempuan Muslim pun boleh main paintball. Attire semua memang tutup aurat, jangan risau. Kena sakit tak sakit tak? Sakit waktu kena je. Lepas tu okey dah. Main paintball tak sakit, hidup lagi perit. Main paintball apa sangat. Betul sis? Betul. Okay sis, last kali share, sis training kat mana? Lokasi dekat mana? Okay, saya training di OFB Paintball Park Pulau Pinang. Lokasi kita berada di dalam USM Pulau Pinang. Kalau kau nak main paintball, nak rasa kompetitif main paintball, datang sini. Mana tahu boleh jumpa sis Nat kat sini. Betul. Orang utara, Kedah, Perak, Perlis. So boleh kita set satu set training session, kita datang kat sini. Dekat sini pun kita ada permanent padang. InsyaAllah kita boleh create team baru. Okay sis, terima kasih banyak-banyak meluangkan masa. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi ya sis. Terima kasih. Jelas sekali dari pesanan pada kita dorang. Jom main paintball.